Dalam ayat nombor 12 ni ada adik-beradik seibu. Kenapa dikhususkan adik-beradik seibu? Sedangkan tak ada qarinah pun di sini. Tak ada isyarat pun yang mengatakan ini adik-beradik seibu. Bahkan kalau kita faham secara umumnya, adik-beradik lah. Seibu dan seayah pun termasuk. Tapi di sini hanya dikhususkan adik-beradik seibu kerana dalam mushaf Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad ada tulis dekat tepi, ikhwah li'um. Adik-beradik seibu sahaja. Sebab tu kita kena belajar faraid supaya kita tahu. Kemudian ayat terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat terakhir dari surah An-Nisa, iaitu ayat 176. Surah tu namanya surah An-Nisa, perempuan. Allah tutup pula surah An-Nisa tu dengan ayat faraid yang membela kaum perempuan. Betapa Allah sebenarnya menurunkan faraid ini untuk menyelesaikan masalah kamu, wahai wanita. Allah namakan nama surah yang ada padanya ayat-ayat faraid dengan nama An-Nisa. Dan Allah tutupkan surah tersebut dengan ayat faraid yang membela kamu semua, wahai An-Nisa, wahai kaum perempuan. Jika kamu bimbang, kamu perlu tegakkan faraid. Bukan mencari helah, mencari jalan penyelesaian yang lain. Bahkan perlu diperkasakan pelaksanaan faraid dan siapa yang punya autoriti kena cuba untuk mempermudahkan faraid ni dilaksanakan. Kerana ini adalah penyelesaian pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tahu penyelesaian Allah Subhanahu Wa Taala adalah penyelesaian yang terbaik. Kemudian ayat terakhir Allah sebut yastaftunaka. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yastaftunak. Sahabat-sahabat kamu meminta fatwa daripada kamu. Itu maksud yastaftunak, talabul fatwa. Mereka meminta fatwa daripada kamu. Qulillahu yuftikum. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Allah memberi fatwa kepada mereka. Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala nak sahabat tahu bahawasanya hukum faraid, fatwa tentang faraid ni Allah sendiri nak jawab kepada mereka. Allah tak suruh Nabi mewakili Allah Subhanahu Wa Taala. Katakan pada mereka, qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka bertanya tentang kalalah, katakan kepada mereka Allah memberi fatwa tentang kalalah. Kalalah yang kita nyatakan tadi lah, yang tidak ada, yang mati tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan ayah. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Sekiranya seseorang itu mati, laisa lahu walad, tidak ada anak sama lelaki atau perempuan. Walahu ukht, dia ada adik-beradik perempuan, saudara perempuan. Falaha nisfu ma tarak. Tengok tu. Isu kalalah ni sebenarnya ada meninggalkan adik-beradik lelaki, sama ada lelaki ataupun perempuan. Tetapi cuba lihat, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menyebut siapa? Adakah Allah Subhanahu Wa Taala sebut adik-beradik lelaki juga? Tak. Dia punya cara dia, Allah Subhanahu Wa Taala guna cara yang sama. Ke semua ayat faraid Allah jelaskan hak perempuan. Allah highlightkan nama perempuan. Ukht dalam bahasa Arab memberi makna saudara perempuan. Sedangkan kalalah boleh meninggalkan saudara lelaki juga. Tidak semestinya saudara perempuan saja, tapi yang Allah highlightkan dalam ayat faraid, saudara perempuan. Jadi tak ada siapa boleh sentuh hak kamu, wahai kakak, wahai adik. Sekiranya salah seorang saudara kamu mati, dia tidak meninggalkan anak dan ayah, maka kamu layak ataupun wajib diberikan kepada kamu kumatarak, separuh, 1/2. Jika kamu ni seorang, adik-beradik lelaki kamu tadi mati, tak ada anak, tak ada ayah dah, kamu layak menerima separuh harta dia. Kalau dia ada 1 juta, kamu layak terima 500,000. Tak ada siapa boleh sentuh. Dalam faraid tidak ada siapa boleh sentuh. Tak perlu kamu nak bela, tak perlu kamu nak apa, itu hak kamu ambil. Hak orang lain letak tepi. Kamu dah ambil hak kamu, baru orang lain boleh fikir tentang hak dia, siapa yang akan dapat seterusnya. Tapi kamu kena bagi dahulu. 1/2 tu milik kamu dah. Kena selesaikan yang tu dahulu. Tengok betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak menjaga kaum wanita. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Sekiranya yang perempuan tadi mati, wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Sekiranya dia mati, huwa yarithuha, saudara lelaki itu akan mewarisinya. Tak ada ayah dan tak ada anak, tinggal adik-beradik lelaki saja, maka adik-beradik lelaki akan ambil. Fa in kanata thnataini, sekiranya, tengok Allah sebut juga kanata thnatain. Kanata ni untuk perempuan, isnatain ni untuk perempuan, maknanya adik-beradik perempuan Allah sebut. Dan Allah tak sebut adik-beradik lelaki. Mana adik-beradik lelaki? Allah nak kita berfikir sebenarnya yang mana Allah turunkan ayat faraid ini untuk membela kaum wanita, untuk menjadi penyelesaian kepada perkara yang berlaku kepada kaum wanita. Kaum wanita ni diambil hak mereka, tidak diberi hak mereka dan sebagainya. Inilah penyelesaian yang sebenarnya Allah sebut dalam Al-Quran dan Allah highlightkan nama kaum wanita. Sekiranya adik-beradik tadi 2 orang, falahumas thuluthan, 2/3 harta. Kita kalau belajar faraid kita tahu nisab ataupun kita panggil qadar, nasib muqaddar, fard ataupun ketetapan yang paling besar, furud muqaddarah yang paling besar dalam faraid adalah 2/3. Tak ada pembahagian yang lebih besar daripada tu. Dan 2/3 semuanya diberi kepada kaum wanita, kepada anak perempuan, bintul ibn, cucu perempuan, kepada saudara perempuan. Tidak diberi kepada lelaki. Kadar terbesar dimiliki oleh kaum perempuan. Kadar terbesar yang Allah jamin.
Tak ada siapa boleh sentuh. 2/3 diberi kepada perempuan, bukan lelaki. Thuluthan mimma tarak. Wa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaa, sekiranya mereka meninggal adik-beradik perempuan dan lelaki, falidzakari mithlu hadzil unthayain, untuk lelaki dua bahagian perempuan. Baru kita dengar lidzakar, lelaki. Lidzakar ni lelaki, baru kita dengar berapa penutup, baru kita dengar lelaki. Dua bahagian perempuan. Pada permulaan tadi Allah sebut tentang anak, lidzakari mithlu hadzil unthayain. Lepas tu Allah diam, tak sebut langsung pasal lelaki. Pasal suami saja Allah sebut. Pasal lelaki yang lain Allah tak sebut langsung. Ayah pun Allah tak sebut. Hujung sekali baru Allah sebut balik, walidzakari mithlu hadzil unthayain, sekiranya meninggalkan adik-beradik yang lebih daripada dua orang dan ada saudara lelaki.